wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang paling indah ini kita dapat berkumpul pada Dewan Tazkirah ini. Okey, saya akan menyampaikan tazkirah yang bertajuk Mencari Lailatul Qadar, Peluang Keemasan dalam Bulan Ramadan. Okey. Siapa tahu malam Lailatul Qadar? Angkat tangan lah. Tak tahu? Tak tahu? Okey, malam Lailatul Qadar ni dia adalah kita macam kita buat amal tu kan, dia lebih pada 83 tahun. Kita berapa umur? 12 je. Okey. Dalam Al-Quran pun dah tulis lah, iaitu dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi ismi rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Okey. Surah ni dia maksud adalah sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Tak kena tahu ke? Lailatul Qadar itu kan, dia lebih baik pada malam biasa. Okey pada malam itu kan turunnya para malaikat dan roh iaitu Jibril dengan izin Allah untuk mengatur segala urusan sejahtera malam itu hingga terbit fajar. Okey, apakah keistimewaan Lailatul Qadar? Siapa tahu? Kemudian tahu? Tak tahu? Okey, malam Lailatul Qadar ni kan, dia adalah malam turunnya Al-Quran. Lepas tu dia adalah malam yang penuh keberkatan dan kesejahteraan, dan malam pengampunan dosa kita. Okey, malam turunnya Al-Quran ni kan, Allah SWT menyebut bahawa Al-Quran diturunkan pada malam ini menandakan bahawa ia adalah malam penuh keberkatan. Okey, siapa tahu bilakah Lailatul Qadar itu berlaku? Pada malam terakhir ya. Para malaikat telah membezakan malam Lailatul Qadar ni kan, dia berlaku pada 10 malam terakhir, iaitu nombor bagaimana mencari dan menghidupkan Lailatul Qadar. Kita pertama kena solat malam, iaitu qiyamul. Lepas tu yang kedua adalah mencari dan merenung Al-Quran, dan yang ketiga berzikir dan beristighfar. Keempat, membanyakkan doa kita. Yang kelima adalah iktikaf di masjid. Pertama kan solat malam qiyamul kan, Rasulullah SAW menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan dengan solat malam, tahajud dan witir dan tasbih. Jika tidak mampu melakukan solat yang berpanjangan, cukuplah solat sunat 2 rakaat tetapi dengan penuh keikhlasan. Yang kedua adalah membaca Al-Quran yang merenung Al-Quran.
Al-Quran diturunkan pada malam ini, jadi kita untuk galakkan untuk membaca sebanyak mungkin. Macam kita kalau malam itu dan 10 malam terakhir kita banyakkan ibadah kita lah, untuk dekatkan diri kita kepada Allah SWT. Yang ketiga, kita berzikir dan istighfar. Contohnya, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Yang keempat, membanyakkan doa kita. Sebab malam Lailatul Qadar ni dia macam kita hidup lebih pada 83 tahun. Kita bayangkan satu malam je bersamaan dengan 83 tahun kita hidup, dan melebihi malam lebih hidup kita lah. Kita benda tu kita hidup 83 tahun kan. Okey, tanda-tanda Lailatul Qadar ni, ia adalah malam yang tenang. Dan yang kedua adalah matahari terbit tanpa sinar yang menyilam, hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, hati terasa damai dan tenang. Menurut Imam Al-Ghazali menyebut bahawa seseorang akan merasa lebih dekat kepada Allah SWT pada malam ini. Jadi kesimpulan yang kita dapat pada tazkirah ni kan, janganlah kita sia-siakan peluang Lailatul Qadar. Sebab ramai yang dalam kubur tu kan, dia teringin nak hidup balik. Sebab dia nak beribadah kepada Allah. Sebab dia rasa dia dalam kubur ni kan, dia tak cukup je ibadah kita, ibadah dia lah. Sebab dia tengok pintu syurga pada Ramadan ni kan pintu neraka ni Allah dah tutup kan, syaitan semua boleh dekat kan. Lepas tu dia tengok pintu syurga, pintu dia macam cantik sangat, dia nampak keindahan dia. So yang kita dah hidup kan, tak Allah bagi peluang untuk kita kan, kita buatlah ibadah kita kepada Allah kan. Janganlah kita kata orang pintu belakang lah. Ya, itulah. Okey, Lailatul Qadar ni kan, dia adalah hadiah daripada Allah SWT kepada kita. Jangan kita sia-siakan peluang ini dengan kelalaian. Dan kita menimbunlah, tidurlah. Betul kita baca Quran, solat, pergi surau. Jika kita bersungguh-sungguh dalam 10 malam terakhir, insya-Allah kita akan mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah SWT. Wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.